pelaksana kepada majlis kita pada hari ini. Dan tidak dilupakan kepada ikhwah, akhwat, adik-adik pelajar, ahli DPNZ dan ahli-ahli pemeram yang dalam rahmat Allah sekalian. Ahyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya alhamdulillah. Pertama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu untuk sama-sama kita mengenang kembali sejarah keagungan Kerajaan Turki Utsmaniyah suatu ketika dahulu, dan untuk kita muhasabah bersama tentang bahana daripada kejatuhan Kerajaan Turki Utsmaniyah tersebut, ataupun boleh kita namakan sebagai Khilafah Islamiyah suatu ketika dahulu. Dan pada malam ini insya-Allah anda diberikan taklifan untuk membicarakan sedikit berkaitan dengan perundangan Islam, supaya jelas kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan perundangan Islam itu. Adakah perundangan Islam yang dimaksudkan hanyalah hudud semata-mata, ataupun perundangan Islam ini lebih menjangkau daripada itu, lebih jauh daripada itu, sehingga merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi insya-Allah pada malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengkaji secara ilmiah tajuk ini. Kita akan kaji secara ilmiah, berbahasan secara ilmiah, supaya jelas kepada kita bahawa Islam bukan sebagaimana yang digambarkan oleh pihak media pada hari ini. Pihak media menggambarkan Islam satu perkara yang sempit, menggambarkan Islam satu agama yang sama dengan agama Kristian, menggambarkan Islam ini agama yang sama dengan agama Yahudi, dan menggambarkan agama Islam sama dengan agama-agama yang lain yang wujud di atas dunia ini. Contohnya agama Buddha, agama Hindu, dan entah apa-apa agama lagi yang wujud atas muka bumi ini yang tak layak dinamakan agama pun diiktiraf sebagai agama oleh masyarakat dunia pada hari ini. Jadi pada malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan berbincang secara ilmiah tajuk ini, supaya kita sebagai pelajar-pelajar agama, pelajar-pelajar yang dianugerahkan oleh Allah SWT peluang untuk belajar di Mesir ini, tak kira lah belajar di Rasad ke Medika, supaya jelas tentang tajuk ini. Kita nak, anak harap sahabat-sahabat sekalian tidak membataskan tajuk ini hanya perlu dibincangkan oleh kami yang berada di pihak ataupun kami yang belajar di Rasad, belajar agama. Tapi pelajar-pelajar medik juga wajib memahami benda ini. Kenapa? Kerana agama Islam, syariat Islam, perundangan Islam adalah milik kita semua. Bukan milik pelajar di Rasad, bukan milik pelajar syariah, bukan milik pelajar Usuluddin, bukan milik pelajar Azhar, tapi milik kita semua. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu wajib kita mendalami agama, tak kira kita berada di dalam kuliah mana pun. Jadi tajuk ini penting untuk kita dalami bersama, untuk kita kaji bersama. Dan kalau ada di setengah pelajar medik yang mampu menjelaskan perundangan Islam secara ilmiah, anda begitu boleh turun ke bawah hari ini dan persilakan naik. Tak ada masalah. Kerana benda ni adalah satu isu yang penting untuk kita dalami bersama. Pelajar medik pun bertahu benda ni, pelajar di Rasad lebih-lebih lagi kita tahu. Kalau ada di kalangan ustaz yang belajar agama masih terpinga-pinga lagi, penting lagi, terpengaruh dengan media lagi, menggambarkan bahawa perundangan Islam ni hanyalah menuju ke arah hudud semata-mata, maka malulah. Malu. Baik keluar dari Azhar, balik Malaysia, tanam kangkung, tanam kopi, dan jadi peniaga dan sebagainya. Tak layak dengan Azhar. Lagi kita berada di Mesir ni, lagi itulah kita wajib mempertahankan agama kita. Dan dia adalah agama kita. Dan agama Islam, selepas ini kita akan kaji
secara lebih teliti berbeza dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Dan perundangan Islam merupakan satu perundangan yang begitu hebat. Bila kita kaji kitab-kitab kalangan ulama, kita akan jumpa bahawa tiada perundangan yang boleh mengatasi perundangan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita wajib meletakkan keyakinan sebegini dalam diri supaya kita tidak tertipu dengan media. Media pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian, memang dikuasai oleh golongan orientalis yang sengaja dibentuk oleh musuh-musuh Islam untuk menyesatkan pemikiran umat Islam, yang disesatkan juga pada hari ini tidak terlepas daripada itu ialah pelajar-pelajar agama itu sendiri. Kesal daripada itu, sahabat-sahabat sekalian, kesal daripada sistem pembelajaran pendidikan yang ada di negara kita Malaysia, lahir golongan agama yang menentang Islam itu. Ini masalah. Betul. Memang wujud golongan yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka-mereka yang asalnya belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini realiti yang berlaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mukadimah berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada anak pada. Jadi sebelum anak pergi kepada tajuk tersebut, masuk mukadimah yang kedua. Panjang ini maknanya. Penerusi kata tadi, tak ni malam ni sedang tengok kan? Anak kata anak tak biasa sedang tengok. Anak biasa 5 jam. Pagi sedang tengok, rasa tu jantung berdebar. Takut. Tak tahu cerita tu. Sedang tengok bagi anak. Mukadimah patut penutup. Saya pun tak dapat. Patut dapat balik awal. Kalau ada makanan lagi, bolehlah makan. Tapi yang rasa, sahabat-sahabat sekalian, perlu memberikan sedikit masa. Boleh? Tanggung ke tidak? Dan anda rasa perpasaran kita malam ni tak ada yang mengantuk, tak ada yang pening, tak ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Sebaliknya bersemangat untuk kita mendalami agama kita, agama Islam, agama anutan kita, sahabat-sahabat sekalian. Kalau benda lain kita boleh dalami, ilmu kedoktoran kita boleh dalami, kenapa ilmu Islam kita tak boleh dalami? Kalau belajar di bidang usuludin, mahirlah ilmu usuludin. Kalau bercakap ilmu kalam, ya Allah, boleh kita Allah di langit, di mana-mana, habis boleh kita, seolah-olah Allah itu ada pada dia. Tapi bila kita tanya, perundangan Islam macam mana? Perundangan Islam bukan bidang kami, bidang belajar syariat. Masalahnya balik ke Malaysia, orang bisa tanya kita, adik ni kuliah apa di sini? Stik ke syariat ke usuludin ke? Orang bisa tak tanya. Orang Malaysia balik saja daripada Mesir, ya Allah, malaikat balik tau. Malaikat balik tau. Biarpun sehari je pindah kaki di Mesir, balik esok tu, lanjut. Sebab mentaliti orang Malaysia, tengok kita yang belajar di Mesir ni, dia tak nampak dah Fir'aun tu. Dia nampak Nabi Musa balik ni, Nabi Ismail balik ni, Nabi Ayub balik ni, dan Nabi-Nabi lain lagi, Nabi Isa balik ke Malaysia. Nabi-Nabi banyak yang berada di Mesir. Cuma kita tak kaji sejarah. Banyak sebenarnya. Jadi itu pandangan masyarakat pada itu. Maknanya berkaitan dengan agama, semua kita wajib mendalami. Bagaimana kita mendalami bidang yang kita ada sekarang ini. Faham tak maksudnya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada lagi dalam bidang tu rasa rugi, ada program malam ini, minta puan saja. Kerana kemisian kita pada malam ini, tujuan kita ialah mendalami agama kita untuk membetulkan kembali akidah kita yang telah dirosakkan oleh pemikir-pemikir negara kita yang mempunyai pemikiran orientalis. Anak banyak sebut berkaitan orientalis, anak banyak sebab anak buat kajian khusus berkaitan dengan orientalis. Dan anak minat berbincang tentang rancangan musuh-musuh Islam. Dan anak telah membuat kajian khusus berkaitan dengan gerakan musuh Islam
yang melakukan perancangan untuk menghapuskan Islam. Dan anak juga minat bercakap tentang gerakan kristenisasi kerana anak juga telah membuat kajian dan bidang itu. Sedangkan anak bidang syariah. Anak bidang syariah, bukan bidang usuluddin. Tajuk ini tajuk usuluddin, bukan tajuk syariah. Tapi kita tidak membataskan ilmu kepada kelompok tertentu. Kita adalah sama selagi kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa-apa ilmu yang berkaitan dengan Islam wajib kita dalami, wajib kita ketahui, wajib kita fahami. Barulah kita balik ke Malaysia ada nilai di sisi masyarakat. Balik pada Mesir, harapan menggunung masyarakat. Tengok kita, Allah hebat. Tes tengok. Terus bawa sikit. Masa tu tak ada hujah lah. Tak payah berhujah lah. Anak ni usuluddin. Orang kampung tak tahu apa itu usuluddin. Anak ni belajar medik di Mesir ni. Oh, medik tu satu bidang syariah tu. Orang tua tak tahu. Tak payah saya bawanya. Balik Malaysia, yang medik pun jadi ustazah pun jadi medik. Jadi betul. Mukadimahnya dulu. Jadi tajuk. Okey. Anda minta stand. Sebab anda tak boleh duduk. Kalau anda duduk, tak boleh jatuh. On the way. tu. Stand. Stand akan ada masa. Jadi anda diminta untuk bercakap sedikit berkaitan dengan kejatuhan Turki. Masing-masing berbicara tentang Turki Utsmaniyah. Tanpa mereka memahami apakah itu Turki Utsmaniyah yang sebenarnya. Sejarah Turki Utsmaniyah, macam mana dia jatuh, kesan daripada kejatuhan itu, dan banyak lagi yang berkaitan dengan Turki Utsmaniyah. Juga telah anda buat kajian teliti tentang perkara-perkara ini, sehingga menghasilkan buku yang ada di tangan anda ni yang bernama Gerakan Freemasonry, Orientalism dan Kristenisasi. Ini buku kajian anda berkaitan dengan tajuk-tajuk ini lah. 4 tajuk dalam buku ini. Boleh dapatkan lah. Tiga harap banyak buku ini. Promosi sikit. Malam ni tak bawa gazak sikit sebab berat. Mungkin boleh buat tempahan pagi. Bagi ambil di rumah anak tiara tu, anak bagi diskaun. Promosi awal-awal. Aku tak sempat promosi pun ni. Jadi, dasarkan kajian tentang Turki Utsmaniyah ni, sahabat-sahabat sekalian. Kerajaan Turki Utsmaniyah secara umumnya wujud selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Anak akan cerita dengan lanjut sekali. Dan pada zaman keagungan kerajaan Turki Utsmaniyah, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu sedar bahawa semasa kerajaan Turki Utsmaniyah memerintah dunia ini, hukum Islam, perundangan Islam, syariat Islam berjaya ditegakkan. Sebaik sahaja kejatuhan Turki Utsmaniyah, sahabat-sahabat sekalian, perundangan Islam, undang-undang Islam, syariat Islam tidak lagi boleh ditegakkan sebagaimana yang kita baca dalam sejarah kejatuhan Turki Utsmaniyah. Pada tahun 1924, kerajaan Turki Utsmaniyah jatuh ke tangan musuh-musuh Islam. Ini secara ringkas, mukadimah yang ketiga. Pada tahun 1924, merupakan sejarah hitam kepada seluruh umat Islam pada waktu itu. Dan pada tahun 1924, sejarah telah menunjukkan bahawa seluruh musuh-musuh Islam yang ada di atas muka bumi ini merayakan hari kejatuhan kerajaan Turki Utsmaniyah. Bagaimana mereka juga meraihkan kematian Hasan al-Banna dan kematian Said Qutb sewaktu Mesir di bawah pengaruh Ikhwan Muslimin tersebut. Jadi kejatuhan Turki Utsmaniyah ini merupakan satu nokta hitam kepada umat Islam. Dalam masa yang sama merupakan punca
kegembiraan sebenar kepada masyarakat barat ataupun musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Pelbagai perancangan mereka laksanakan, mereka rancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Akhir sekali mereka berjaya pada tahun 1924, menjatuhkan, menanamkan habis kekuasaan Islam. Pada masa itu, pengajaran terbesar kepada masyarakat Islam ialah pentingnya kuasa dalam melaksanakan perundangan Islam, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijelaskan di akhir ceramah berkaitan dengan kepentingan kuasa untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita mempertikaikan nak tegak perundangan Islam tidak perlu kepada kuasa, tegak je lah. Cuma masalahnya sampai sekarang ni negara-negara umat Islam masih tidak mampu menegakkan perundangan Islam. Kenapa? Kerana kuasa tidak berada di tangan mereka, berada di tangan musuh-musuh Islam. Walaupun musuh Islam itu beragama dengan agama Islam, juga mempunyai nama Islam, nama semuanya Muhammad bin Abdullah. Cuma masalahnya pemikiran mereka berfikiran orientalis. Tujuan pergerakan mereka ialah untuk menjatuhkan Islam. Apa disedari oleh Islam pada hari ini. Kita yang tak tahu apa-apa ni bagi kepercayaan kepada mereka, lantik mereka sebagai pemimpin. Akhir sekali pemimpin yang kita lantik inilah menjatuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menyesatkan pemikiran itu sehingga perundangan Islam sampai ke hari ini tidak mampu ditegakkan semenjak tahun 1924. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, untuk menegakkan kembali perundangan Islam, mungkin sahabat-sahabat tak nampak lagi tu perundangan Islam apa benda yang dimaksudkan. Banyak yang akan sebut secara lebih jelas. Perlu kepada kuasa untuk menegakkan perundangan Islam. Itu penting kuasa. Kenapa pentingnya kuasa? Buktinya selepas kejatuhan Turki Utsmaniyah pada tahun 1994, perundangan Islam tidak mampu ditegakkan sehinggalah ke hari ini. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, ulama bangkit berpolitik pada hari ini untuk mendapatkan kuasa tersebut. Umat Islam seluruh dunia cuba membentuk pergerakan-pergerakan untuk merampas kembali tampuk kepimpinan ini agar kuasa diperolehi kembali oleh mereka, bertujuan semata-mata menegakkan kembali hukum Allah SWT dan perundangan Islam sebagaimana pada zaman khilafah Islamiyah suatu ketika. Penting, khilafah Islamiyah satu perkara yang penting. Kita jangan lihat khilafah Islamiyah ini sebagaimana daulah pada hari ini. Daulah Malaysia, daulah Mesir, daulah-daulah dan sebagainya. Daulah-daulah ini adalah bentuk dari penjajah kepada negara Malaysia, negara Filipina, negara Indonesia, negara Mesir, negara Saudi, negara Jazair, negara Libya, negara Syria dan banyak lagi negara. Sedangkan Islam suatu ketika dahulu di bawah pemerintahan khilafah Islamiyah tidak wujud nama-nama seperti ini. Yang ada pada masa itu ialah khilafah Islamiyah dan berpusat kepada pemerintahan yang satu, berpusat kepada pemerintahan khilafah Islamiyah. Tidak wujud masalah nasionalisme, kebangsaan Melayu, kebangsaan Arab dan sebagainya seperti itu. Sebut saja Islam, maka wajib bersatu. Sebut saja Islam, wajib menegakkan dalam Islam. Sebut saja Islam, wajib menegakkan perundangan Islam. Yang penting itu tidak. Itu mesti terus. Bagaimana yang kuat. Sekarang ini sahabat sekalian, khilafah masih lagi belum bangkit semula, tapi insya-Allah cahaya khilafah semakin menyinar. InsyaAllah di zaman kita ini akan bangkit kembali khilafah Islamiyah. InsyaAllah. Hasil daripada isu semasa yang berlaku hari ini menunjukkan masa depan Islam semakin bersinar, semakin cerah untuk tertegak kembali khilafah Islamiyah sehingga tertegak kembali perundangan Islam. Cuma masalahnya sahabat-sahabat sekalian, kita kena ingat dan anak ulang selalu berkaitan dengan serangan bentuk baru daripada musuh Islam kepada umat Islam pada hari ini. Serangan berbentuk al-ghazwul fikri. Serangan pemikiran dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab al-ghazwul fikri, dalam bahasa Inggeris kamu nombor 5. Serangan pemikiran dalam bahasa Inggeris apa dia? Bahasa Melayu.
Okey, masalah al-ghazwul fikri. Tergantung. Serangan pemikiran ini sahabat-sahabat sekalian merupakan perancangan terbaru musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam sehancur-hancur. Tak gagah. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Mereka telah membuat satu kajian ilmiah juga macam mana nak jagakan Islam. Islam semenjak zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke zaman kejatuhan Turki Utsmaniyah tidak dapat dijatuhkan dengan serangan senjata. Betul. Pelbagai peperangan dilancarkan oleh mereka kepada Islam tidak percaya menghapuskan Islam. Kalah sekejap, naik balik. Dan orang Islam ni perangai dia makin dekat, makin dia naik. Makin diserang, makin dia lawan balik, jadi kuat daripada itu. Itulah Islam. Kerana kepercayaan Islam syahid itu satu kemuliaan. Mati menegakkan agama Allah, mati yang amat mulia Allah SWT istilah sebagai mati yang syahid. Jadi musuh fikir macam mana nak jatuhkan kerajaan Islam. Kita serang negara Islam jatuh, naik balik, jadi kuat daripada itu. Contohnya sahabat sekalian, kejatuhan kerajaan Abbasiyah pada ketika dahulu dihapuskan oleh Tatar pada tahun tersebut sebelum kebangkitan Turki Utsmaniyah. Jatuhnya khilafah Islamiyah di Abbasiyah, naik balik khilafah yang lain yang lebih kuat daripada itu. Dan kita akan bicara khilafah Islamiyah yang paling lama bertahan dalam sejarah Islam ialah khilafah Islamiyah Turki. 600 tahun sahabat sekalian, orang kafir tidak mampu menggugat kerajaan Turki Utsmaniyah. Semenjak zaman Rasulullah SAW sehingga tahun 1924, Islam memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Kita akan lihat 1000 tahun ini satu masa yang paling lama, satu masa yang amat menyeksakan golongan kafir ini untuk menghancurkan Islam. Pelbagai percubaan mereka lakukan tidak mampu jatuhkan Islam sehinggalah 1000 tahun berlalu. Akhir sekali mereka berfikir tak ada jalan lain kecuali kita menggunakan kaedah yang tidak menggunakan senjata, iaitulah serangan pemikiran. Serangan pemikiran inilah yang lebih berbahaya sebenarnya berbanding serangan senjata. Sehebat mana pun senjata tidak mampu menggugat keimanan yang ada dalam jiwa umat Islam. Betul tak? Betul. Bagaimana yang berlaku di Syria pada hari ini? Semakin kuat umat Islam ditembak, dibedil, dibom dan sebagainya, semakin hebat Islam itu bangkit. Bukan setakat di Syria pada hari ini, negara-negara lain pun cuba bangkit. Dan yang membahagiakan kita, kebangkitan juga berlaku di Eropah dan Amerika Syarikat dan Rusia itu sendiri. Negara-negara kafir hari ini pun nak tiru umat Islam, bahawa pemimpin yang saleh itu mesti dijatuhkan. Mereka juga bangkit, mengambil contoh yang berlaku di negara Arab.